Kalau korang jalan-jalan ke Perak, korang kena singgah ni, Dua Tempurung. Bagi tiket dia dekat sini. Ini senarai harga tiket. Korang pilihlah ikut bajet korang. Masa ni baru pukul 9.30. Orang tak ada sampai lagi. Kita orang je yang baru sampai. Ni pintu masuk dia. Nampak? Dia punya bumbung dia agak rendah sikit, tapi sampai depan tu luas. Nampak ni bumbung dia tinggi. Ingatkan sempit dalam gua ni. Tapi memang best lah. Perhatilah masuk gua ni. Laluan dia pun selesa. Ni laluan dia ni simen ni. Tapi dia ada pagar. Nampak? Cantik kan? Wish, best lah. Ni budak kecil ni sempat lagi buat TikTok kat dalam gua. Nampak? Luas kan? Memang cantik gua ni. Perhati lah. Tengok bumbung atas dia. Wish, cantik babe. Laluan dia memang selesa. Dalam ni cuma kita orang je. Memang best lah. Macam gua ni anak yang punya. Habis vandalism. Aduh, tulis nama atas batu. Ni last platform 3. Golden Flowstone. Jangan sampai atas. Pasal bayar cuma sampai paras sini je. In here. Okey, sampai. Atas tak boleh, atas kena bayar lebih. Dekat dalam gua ni macam-macam bentuk batu. Jadi macam-macam lah bentuk yang korang nampak. Pasir yang tinggi tu kan ada. Yang aku nampak ni muka macam muka kucing pula. Entahlah. Ada kucing. Lili lah, perempuan nangis. Menyeramkan.